Body wash, beli sekali dengan body scrub kita. You pakai dua-dua. Selalu body scrub dia tak boleh pakai hari-hari, tetapi body scrub kita lagi you pakai hari-hari, lagi lembut kulit you. Lagi hari-hari you pakai, semakin lembut kulit you, semakin cerah dan semakin moist. Try lah kita punya. Dan beli body wash dan body scrub. Thank you. Malam Sarah, saya tak masak. Saya buka puasa kat luar. Sekejap saya naikkan. Okey, dan 1 dan 2. Ni body scrub kita. Kita punya body wash, okey, yang colour purple dah sold out tau. Saya nak tengok sekejap kali hijau. Colour hijau tinggal kurang, colour hijau tinggal 5 je. Colour hijau tinggal 5 je korang. Hijau tinggal 5 guys. Okey, colour hijau, okey, sabun untuk apa tau? Jangan Sarah naikkan lagi sekali. Okey korang, habiskan colour hijau tu sebelum saya end live. Go korang. Sebentar. Sebentar Sarah naikkan balik. Colour hijau tu untuk orang yang kulit sunburn. Okey, yang kulit sunburn, yang kulit kering, yang kulit sensitif. Okey guys, ini last call ya. Last call untuk sabun kita. Colour purple dah sold out. Sebentar. Okey. Alright, Sarah naikkan balik korang. Okey, sekejap Colour hijau ya, sabun mandi. Colour pink tu, hijau tu bau dia sangat wangi. Ya, hijau tu bau dia sangat-sangat wangi korang. Hijau pink. Pink kalau siapa yang nak cerah dan siapa yang nak glow. Hari raya nanti nak glow kan? Hari raya nak glow. Okey korang, sekarang ini Sarah bagi korang 5 minit. Okey, 5 minit saja. Lepas tu saya off discount. Sebab saya pun nak pergi dah. Okey korang cepat. Siapa cepat dia dapat sabun. Okey, beli 2 korang. Beli 1 scrub dan juga 1 sabun. Beg nombor 1 dan juga beg nombor 2 sekarang dalam masa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, go korang. Yes, serum pakai sebelum moisturizer. Serum dulu, lepas tu baru moisturizer. Okey, korang cepat. Hijau tinggal 5 saja. Last call hijau. Siapa tak ambil sabun mandi kita, korang akan menyesal seumur hidup korang. Menyesal. Sabun kita, body scrub kita, okey, nombor 1 dekat TikTok tau. Nombor 1 dekat TikTok. Dan dia berukuran 500